Okay, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buka dia punya uh, dia punya database. Database kat bawah gambar roket ni. Data, tekan data. Okay. Okay, data, tekan data ni. Okay. Ini kalau nak buka tutup boleh tekan ni anak panah ni. Anak panah ni. Ni. Okay. Okay, data ni kita nak buka database, kita tekan ni more view data source. Okay. Tekan more view data source. Okay, ini adalah database kita. Database. Okay, ada control, menu, data guru, data MOIS. Okay, copy, itasmate. Untuk tasmate, kita gunakan itasmate. Ni, itasmate. Okay, ini adalah data itasmate. Okay, apa-apa perubahan dekat sinilah. Dekat itasmate ni. Apa-apa perubahan nak tambah nama sini semua kat sini. Okay, yang ni yang dia punya yang penting. Yang MOIS ni hanya data yang kita ambil daripada file MOIS. Nanti kita akan sedutlah masuk dalam ni. Okay, yang penting ni data tasmate ni. Okay, sekarang ni apa yang perlu dibuat, tekan share. Okay, copy link. Yang ni sebelum tu pastikan ni tukar editor. Okay, minta tukar editor. Tukar editor ni, copy link. Copy link, done. Okay, ambil copy link. Kenapa saya minta editor? Sebab kalau ada cikgu-cikgu ada masalah masalah untuk betulkan database, mudahlah untuk saya bantu. Sebelum ni saya minta viewer. Sebelum ni saya cuma minta viewer, tapi bila ada masalah susah. Susah nak minta nak buka kebenaran tu untuk kita bantu, jadi susah. Sekarang saya minta editor. Jangan risau, tak ada siapa nak tukarlah data tu. Tak ada siapa nak usik. Okay, tekan copy link, done. Okay, copy link. Dah copy link tu. Pastikan editor. Lupa dalam sini kita boleh masukkan juga siapa-siapa rakan-rakan yang yang boleh, yang kita nak minta tolong bantu untuk admin. Boleh letak sini. Letak email siapa-siapa yang nak bantu jadi admin. Dan kita setting lah dia sebagai editor. Dia kalau ada yang ada kemahiran, dia nak bantu, boleh masukkan dia sebagai pembantu lah. Kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Okey. Kemudian hantar link tadi ikut Google Form. Okay, Google Form. Kalau bangsa, kalau pudu lah. Minta tolong hantar ikut Google Form. Okay, contoh Okay, hantarkan Google Form, masukkan kod sekolah, nama sekolah, okay, URL. Okay, URL tadi yang kita copy tadi. Kan, letak je kat sini. Okay, Ctrl V ataupun paste kat sini. Kemudian nombor penyelaras, nombor telefon. Kemudian ulasan ni kalau ada, kalau tak ada tak apa. Kemudian submit. Okay, itu saja untuk hantar database. Hantar database. Okay, tekan submit. Okay, siap. Terus seterusnya, okay, kemudian kita nak sebarkan sistem ni. Nak bagi rakan-rakan di sekolah guna. Okay, kita kena buka tadi. Tapi kena ingat minta cikgu guna ID terima lah untuk guna sistem ni. Sebenarnya kalau tak guna pun tak apa, tapi minta utamakan ID terima. Okay, pastikan fungsi two step verification dan auto telah diaktifkan. Okay,
Tapi sebelum tu minta handphone tu masing-masing telah install aplikasi Upsheet, telah install Upsheet pada Google Play ataupun App Store, ataupun kalau Huawei dia ni sikit lah, dia kena buka dia punya consumer ni, guna Google Play. Kalau Google Play atau App Store dia mudah, Huawei dia ada langkah lain sikit lah, dia kena advance sikit. Okey, saya tunjuk lah cara buat. Di atas ni kat atas ni ada gambar orang ni, tekan share. Okey, kemudian tekan share link. Share link. Okey, pilih open in browser ni, tekan open in browser. Kemudian kita send lah, dan send dalam grup grup WhatsApp atau Telegram, untuk rakan-rakan di sekolah dapatkan link untuk install dalam telefon masing-masing ataupun dalam tablet masing-masing.